Assalamualaikum. Hari ini kita nak bacakan feedback customer yang dah ikhtiar dengan tapak baru. Alhamdulillah, selepas makan tapak baru dah masuk botol yang kedua, kau pun dah kurang, saya pun dah boleh makan ikan bilis. Seronok dengar lepas dah makan tapak baru botol yang kedua. Kadang-kadang badan kita bagi tanda yang tak selesa. Kaki, lutut ataupun ibu jari jadi lenguh-lenguh. Dan masalah ni sebenarnya boleh ganggu rutin harian kita tau. Sebab tu kena ambil langkah awal untuk jaga keselesaan sendi. Ikhtiar awal dengan tapak baru ni sebab dalam ni kita menggunakan bahan organik, bahan semula jadi. Antara bahan yang ada dalam ni ada ekstrak saduri tau. Ekstrak saduri ni baik untuk seimbangkan balik asid urik dalam badan. Dan dalam ni juga ada hempedu bumi untuk sokong kesihatan dalaman serta kulit kayu retak untuk keselesaan sendi juga. Gabungan yang ada dalam tapak baru baik sangat untuk keselesaan sendi tau. InsyaAllah bila kita nak bergerak akan rasa lebih selesa tanpa ada masalah. Kalau awak nak ikhtiar awal nak jaga keselesaan sendi tu, boleh mula sekarang dengan tapak baru. Jom dapatkan sekarang tapak baru ni, tekan link di bawah.